Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, iaitu channel Toko Malaysia. Korang dengar lagu tu kan? Memang menggamit memori guys. Okey, jadi hari ni saya nak main game yang lain bukan game Ultraman Fighting Evolution ataupun game Ultraman yang biasa kita main. Hari ni kita akan bernostalgia ataupun kita akan mengenang kembali zaman-zaman Game Boy Advance, yang mana hari ni saya akan main game Ultraman tapi versi Game Boy Advance kan. Kalau korang nak tahu, Game Boy Advance ni zaman saya sekolah dulu, masa saya sekolah rendah lah, ada kawan saya bawa Game Boy Advance ni. Dan zaman tu kalau korang ada Game Boy Advance ke, ada PSP ke, kira korang ni memang sultan lah, kira orang kaya kan. Okay, jadi hari ni saya nak review dan main game Taiketsu Ultra Hero guys. Okay, game Ultraman yang mana ada di Game Boy Advance. Okay, jadi kat sini kita akan tengok dulu game mode yang ada. Yang pertama kita ada game mode single player. Okay, yang kat sini single player, lepas tu 2 player, sebelah kanan tu 2 player. Dan yang bahagian bawah kotak kuning tu saya tak pasti apa. Dan di bahagian hijau tu ada bahagian ataupun mode yang kita boleh main secara ranking ataupun kita main macam liga macam tu lah. Okay, jadi yang pertama, kalau korang nak tahu, game ni memang game lama lah, zaman-zaman Ultraman Gaia kot, kalau tak silap saya lah. Jadi game ni memang dah lama sangat dah legend dah. Dan merupakan salah satu game yang mana orang kata antara game yang susah jugalah. Saya pun akui game ni memang agak susah Jadi kalau korang nak cuba sendiri, kalau korang nak saya sediakan link download game dia, korang boleh komen dekat bawah okay? Tapi kalau untuk buat tutorial tu, mungkin saya tak dapat nak buat video tutorial dia, sebabnya saya takut kena ban YouTube saya ni. Okay, tapi insyaAllah kalau korang ramai nak tahu macam mana cara nak main game-game Game Boy ke, cara nak download game Game Boy ke, korang boleh komen je dekat bawah. Nanti saya akan cubalah buat video yang berasingan lah. Okay, jadi hari ni kita akan review serba sedikit gameplay dia. Kalau korang nak tengok, korang kena stay tune sampai habis lah, sebabnya saya akan main gameplay ataupun mode yang adalah dekat dalam game Taiketsu Ultra Hero ni. Okay, jadi yang pertama kita akan pergi ke single player dulu. Okay, jom kita tengok di bahagian single player apa je yang akan ada. Okay, kat single player ni kita ada satu versus mode, yang ni arcade, yang bawah ni adalah versus komputer Okay, jadi kita akan main yang arcade mode dulu. Okay, kalau korang tak percaya, kita akan try di bahagian arcade mode. Okay, kalau kat bahagian bawah ni adalah game ranking yang saya kata tu, yang mana kita akan main secara legal lah. Tapi kita tak nak main untuk hari ni. Kita nak main bahagian yang single player je. Okay, ni 2 player. Saya tak boleh nak main 2 player sebabnya saya tak ada kawan. Itu saja. Okay, kita akan main yang single player punya lah. Okay, ni versus ataupun arcade mode. Okay, kat sini kita akan tengok Ultraman apa je yang ada. Kita ada Ultra 7. Okay, kita tengok Kaiju dulu. Kita ada Rekubus, kita ada Dino Tank, kita ada Zeton, kita ada Tyrant, kita ada apa lagi ni, Random, Rekubus tadi lah. Okay, Gatanotor, ada Alien Baltan, ada Dino Tank, Zeton dan juga Tyrant tadi lah. Okay, jadi kita akan tengok Ultraman pula apa yang ada. Ada Ultraman Gaia, Ultraman Agul, Random, Taru, Ultraman 7 ada, Ultra 7 ada, Ultraman 3 ada, Ultraman Dyna ada, Ultraman Gaia, Agul. Okay, itu je lah antara karakter yang ada. Dia tak banyak lah. Okay, jadi kita akan cuba main arcade mode dulu. Saya macam biasa, saya akan pilih Ultraman favourite saya, iaitu Ultraman Dyna guys. Kalau korang nak saya main game ni sampai habis, ataupun korang nak saya main review arcade mode dia, korang boleh komen dekat bawah Okay, kita first fight kita akan lawan dengan Alien Baltan atau Baltan Seijin Okay, untuk gameplay dia macam ni. Korang jangan anggap gini senang korang tengok tu, dah kena bantai lah guys. Bapak yang susah. Kalau korang nak tahu, okay, kalau korang nak tahu, game ni memang antara game yang tersusah lah orang kata. Okay, kita lawan dulu dengan Baltan ni. Dah hilang pula dah. Hilang. Okay, nampak tu. Saya sukalah pakai power type ni ataupun swan type Ultraman Dyna ni, sebabnya bagi saya pukulan itu kuat dan sakit lah. Okay, kita akan lawan dulu. Kita try dulu. Dia main stand pula. Aduh, nyampah betul. Sekejap. Kita cuba. Allahu Akbar. Lompat oi. Lompat. Bantai kau. Big. Cara dia, kita terpaksa main macam ni guys. Kita terpaksa bantai dia, kita terpaksa pukul dia secara lompat-lompat je guys. Okay, dan nyawa dah sikit nyawa dah sikit. Kita buat Kosen. Jom kita buat Kosen. Cepat dia. Tukar tu lah. Kita kena tukar jadi flash type dulu. Okay, Kosen. Let's go. Mamam tu ambil kau kan. Dah mati dah kat situ guys. Okay, jadi itu je lah untuk gameplay dia. Memang gameplay dia simple je, fighting. Kita lawan Ultraman Dyna guys. Tapi dia punya fighting tu susah lah. Okay, memang mencabar dan menyeronokkan lah kalau korang nak main By the way ni saya main pakai controller controller Bluetooth. Sebabnya kalau main pakai screen dekat phone ni agak susah.
Jadi saya main pakai controller lah untuk dapat feel yang lagi best lah, dan juga lagi senang lah untuk attack kan. Aduh sakit. Sabar. Daina ni dah lah fit. Okay, tu grapple. Kita tangkap tak dapat. Dia main sepak lah. Ingat dia seorang je sepak. Ingat kau. Dah tu lompat. Aduh. Jap. Ambil kau. Tukar. La ilaha illallah, dia yang tukar. Salah button guys. Salah button tu lah. Sabar. Ambil kau. Aduh sakit guys. Dulu. Let lu. Dia lompat. La ilaha illallah, tak kena guys. Okay, kalau korang buat kosen ataupun mati kau. Okay, satu lagi tips, kalau korang buat kosen, dia akan mengurangkan kita punya stamina dan kita boleh mati guys. Jadinya berjimat-jimat lah kalau korang nak guna kosen ke, nak guna kuasa ke kan, power ke apa. Korang kena tengok-tengok lah dekat bawah tu, dekat kalau timer kita tu ada limit dia. Okay, Allah lawan Zeton guys. Zeton ni pun masalah agak, dia kuat spam tu. Nampak apa bola api tu. Aduh sakit guys. Tapi cara dia macam ni je. Okay, ini adalah antara tips yang saya boleh bagilah. Korang spam je. Korang lompat sepak, spam je guys. Tak pun korang pakai power type. Saya tak pakai miracle type sebabnya miracle type agak lemah guys. Jadi aduh sakit. Tengok pakai power type pun susah lah Zeton ni. Okay, kita bantai dulu. Kita bagi nyawa dia sikit, lepas tu last macam biasa kita akan buat konsen guys. Ambil kau. Tak boleh counter guys. Kalau korang pakai Strong type atau power type Daina ni memang tak boleh counter tumbukan ni. Okay, kita tukar dulu. Jadi first type, let's go. Konsen Daina. Okay, mantap guys. Okay, mati dah. Okay lah guys, jadi mungkin sampai sini sahaja saya review. Kalau korang nak tengok sampai habis, korang boleh tengok sampai habis. Sebab ni saya akan review untuk game mode yang lain pula. Cumanya saya tak bercakap lah, sebabnya yelah dah penat dah bercakap ni guys. Okay, jadi kalau korang suka saya main game ni, korang boleh komen dekat bawah. Mana tahu korang nak tengok saya main apa, arcade mode pakai Ultraman 3 ke, Ultraman Gaia ke, Ultraman yang lama tu kan, Ultra Brothers ke. Korang boleh komen dekat bawah. Ataupun kalau korang nak saya review ataupun main yang versi ranking tu, yang macam Liga tu kan saya kata tu, korang boleh komen juga dekat bawah guys. Yang penting game ni memang sangat-sangat best dan mencabar guys. Kalau korang nak saya buat tutorial ataupun cara tunjuk download game Game Boy ke, ataupun link download game saya download ni, korang boleh komen jugalah dekat bawah. Okay, okay, sekarang ni sebelum tu kita bantai dulu Gatanator ni. Bingo. La ilaha illallah, tentacle itu sakit guys. Okay, konsen, let's go. Nampak kan? Saya dah kata mati. Nampak? Kalau timer kita dah habis, energi kita dah habis, kaiju pun tak mati, maka kitalah yang mati. Okay guys, jadi mungkin sampai sini je saya review. Okay, tapi sebelum saya habiskan, saya nak review satu lagi. Okay, macam saya kata tadi kan, yang tadi versi mode arcade mode. Okay, ni versi lawan dengan komputer guys. Korang boleh pilih lah, korang nak pakai Ultraman Gaia lawan apa, Agul ke. Okay, alamak, terpilih pula Agul lawan Agul guys. Jadi kita cancel. Okay, kita tukar semula karakter. Kita pakai Agul lawan dengan Gaia guys. Nampak? Korang boleh pilih jugalah. Kalau korang nak training dulu, korang boleh main lah versi ni, versi lawan komputer ni. Korang boleh pilih lah, korang nak pakai Ultraman apa, nak lawan kaiju ke, nak lawan Ultraman juga ke, korang boleh pilih dekat mode ni. Okay, okay, jadi kita jumpa lagi dalam video. Ya Allah, kena lempar guys. Okay, jadi sampai situ je lah video untuk kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Dan saya nak ucapkan terima kasih untuk 300 subscriber guys. Semoga channel ni dapat 1k subscriber pula. Let's go. Okay, kita jumpa lagi video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya guys. Bye bye. No!